daripada bahagian pemakanan KKM lah. Kalau ikutkan dah lebih kurang 11 tahun kiranya berpengalaman sebagai nutritionist lah. So sebelum ni pernah bekerja di Sarawak, Hulu Perak, Kuala Langat dan yang paling terkini di Putrajaya lah. Dan dekat Putrajaya pun tak adalah lama, baru 1,5 tahun lah. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Majlis Akrab Kebangsaan sebab menjemput saya untuk bagi sedikit ceramah mengenai pemakanan pada pagi ni lah. Jadi sebelum saya mulakan, mungkin saya boleh share sikit dulu slide saya. Just nak confirmkan sama ada urus setia dapat tengok jelas tak saya punya slide sekejap Okay. Puan Mas ni dapat tengok saya punya slide ke? Tak keluar lagi, dia keluar picture in picture baru. Okey, sekejap Belum lagi. Sekejap. Saya buka sekejap. Okay, boleh nampak ke? Okey. Boleh. Raya sahkan makan berpada. Okey. Jadi kalau slide saya tak bergerak ke apa, nanti Puan Mazni boleh inform semula dekat saya lah. Baik Puan. Okey, right. Okey, jadi kalau ikutkan kita punya ceramah pagi ni santai-santai je. Kalau puan-puan dan tuan-tuan ada apa-apa soalan, feel free je nak type dekat chat ke ataupun nak terus tanya ke, boleh je Okay. Jadi kalau ikutkan pagi ni, topik yang saya akan kongsikan adalah sakan raya, makan berpada dan kalori terjaga lah. Jadi kita tahu macam kita lagi hampir beberapa hari je nak hari raya. So saya percaya macam kita semua kalau ikutkan masa bulan puasa ni, maybe ada yang dah start jaga makan dan dah ada penurunan berat badan lah. Jadi boleh tak kongsikan kalau ada yang turunkan berat badan tu, berapa kilo yang puan-puan dengan tuan-tuan dah turun. Kalau yang naik pun mungkin boleh share juga. Saya boleh tengok juga dekat chat sama ada berapa kilo yang puan-puan dan tuan-tuan naik ataupun turun. And cuma apa yang kita looking forward adalah after this, macam mana masa raya tu kita nak control supaya kita punya berat tu tak makin bertambah ataupun kita nak maintainkan kita punya berat badan yang dah berjaya kita turunkan lah. Sebab masa raya lagi susah kita nak control berbanding masa bulan puasa. Okay? Alright. Okay, so Puan Mazmi nampak ke saya dah tukar kepada next slide? Sudah Puan. Kalau tengok Encik Effendi dah berjaya turun 4 kilo, Puan Fairuzah dah turun 6 kilo, Puan Makziah pun dah turun 4 kilo. So Alhamdulillah sangat banyak. So saya pun berjaya turun dalam 2 kilo lah sebenarnya. Tapi saya tak naklah turun lagi banyak kan sebab itu dah kiranya antara berat badan yang paling ideal lah. Okay. So tahniah, Encik Syazlan turun 4 kilo. Semua kebanyakannya memang berjaya turun berat badan lah. Okay. Okay, jadi sebelum saya pergi kepada aspek daripada segi macam mana kita nak makan waktu raya, apa yang kita nak makan waktu raya, mungkin saya terangkan dulu sedikit apa tu kalori lah. So saya percaya puan-puan dan tuan-tuan semua dah biasa dah dengar kalori kan. Selalu kita cakap kalori nasi lemak ada berapa ratus kalori, kalau kita makan burger berapa seratus kalori kan. Cuma mungkin kita terangkan secara general, secara umum supaya puan-puan dan tuan-tuan lebih jelas apa tu kalori sebenarnya. Okay, jadi kalau kita tengok kalori tu, especially kalau kalori dalam makanan, dia sebenarnya merujuk kepada kandungan tenaga dalam makanan yang kita ambil lah. Jadi dalam air ada kalori, dalam makanan kita makan pun ada kalori, which is itulah menunjukkan tenaga. Ataupun kalau kita tengok macam berat, kita punya sukatan apa kita panggil unit ukuran dia adalah kilogram.
Tetapi kalau untuk makanan dan minuman, dia punya ukuran tu adalah dalam kita panggil kalori lah, itu dia punya unit lah. Okay, jadi kita tengok perbezaan kandungan kalori mengikut makronutrien. So sebenarnya dalam apa yang kita makan, kita ada 3 makronutrien utama lah, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Karbohidrat ni boleh jadi macam-macam sumber. Boleh jadi karbohidrat daripada nasi, boleh jadi karbohidrat daripada roti, daripada mi, ataupun karbohidrat daripada buah yang kita makan. Kalau kita tengok daripada segi perbezaan kandungan kalori mengikut makronutrien yang ada ni, karbohidrat tu 1 gram dia membekalkan 4 kalori kepada kita. Okay, kemudian kalau protein pula, protein 1 gram pun dia membekalkan lebih kurang 4 kalori juga. Dan kalau lemak, dia membekalkan 1 gram tu membekalkan 9 kalori. Jadi dia 4, 4, 9. Jadi kalau puan-puan dan tuan-tuan tengok, kat sini kita dah tahu dah sebenarnya yang paling menyumbang kepada banyak kalori adalah lemak. Sebab tu kalau kita advise, memang kita galakkan lemak kita boleh ambil tapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebab lemak tu dia memang menyumbang kepada sangat banyak kalori. Dan untuk makluman puan-puan dan tuan-tuan kan, kita punya sel lemak dalam badan, dia boleh bertambah daripada segi saiz dan dia juga boleh bertambah daripada segi bilangan lah. Dan nak tambah sel lemak kita ni, kalau dia tambah daripada segi bilangan tu, dia infinity. So dia boleh sentiasa tambah. Lagi banyak kita makan makanan yang tinggi lemak ataupun lagi banyak kita makan contohnya lah makanan yang tinggi kalori dan tenaga tu kita tak pakai. So tenaga tu dia akan simpan jadi lemak. Dan lemak tu dia boleh tambah je sampai infinity. Dia tak ada hard limit lah. Lagi banyak sel lemak kita, lagi senang lemak tu nak mengembang. Jadi puan-puan dan tuan-tuan bayangkanlah katakan kita ada 1000 sel lemak dan kita makan banyak, kalori kita berlebihan, kita tak aktif kan. Jadi sel lemak kita dia akan berkembang lah. Jadi 1000 sel tu dia akan berkembang. Jadi that's why kita tak nak lemak tu kita ambil terlalu banyak lah. Okay, jadi kalau kita tengok daripada segi macam mana kita nak kawal berat badan kita, macam mana kita nak pastikan berat badan kita ni boleh turun kan. Jadi sebenarnya dia ada banyak faktor yang mempengaruhi kita punya berat badan. Antara faktor utama adalah daripada makanan dan minuman yang kita ambil lah. Itu yang pertama kan, kita punya amalan pemakanan. Kita makan apa, berapa banyak kita makan, berapa kerap kita makan, tu semua dia akan mempengaruhi kita punya berat badan lah. Kemudian daripada kita punya aktiviti fizikal. Bila kita aktif, kita akan gunakan lagi banyak kalori, kita bakar lagi banyak kalori, itu pun dia akan membantu dari segi penurunan berat badan lah. Tapi other than that, ada banyak lagi faktor lain. Contohnya sama ada kita cukup tak tidur kan, sebab tak cukup tidur pun dia boleh mempengaruhi berat badan kita. Dan so kita stres ke tak kan, sebab bila kita stres pun hormon kortisol kita akan naik, so dia boleh menyebabkan kita lagi cepat rasa lapar. Kemudian kalau kita tengok mungkin dari segi hormon dan juga masalah kesihatan lah. Contoh kalau kita ada masalah hyperthyroid kan, kita ada hypothyroid, kita kekurangan hormon thyroid, hypothyroid, kita punya metabolisme badan tu lebih rendah dan kita lagi senang nak naik berat badan lah. Dia ada banyak faktor yang menyumbang kepada kita punya berat badan. Tetapi kalau kita tengok benda yang paling basic adalah daripada segi konsep keseimbangan tenaga lah, iaitu berapa banyak tenaga yang masuk daripada makanan, berapa banyak tenaga yang kita ambil lah, kita makan dan minum, dan berapa banyak tenaga yang keluar, itu adalah asas yang menentukan kita punya berat badan. Jadi just kita tengok daripada gambar pada slide saya ni, kan, kalau kita tengok tenaga yang masuk tu kita boleh dapat daripada 2 sumber lah, iaitu daripada air dan daripada makanan yang kita makan. Itu 2 tenaga yang kita dapat. Okay, kalau kita nak tengok tenaga yang keluar pula, berapa banyak yang kita gunakan. Kalau tenaga yang kita keluar, sebenarnya dia ada beberapa komponen yang menyumbang kepada tenaga yang kita bakar. Tapi 70% daripada yang kita bakar ni, sebenarnya dia adalah daripada kita punya BMR atau kita panggil kadar metabolik asas lah, basal metabolic rate. Kan kita biasa dengar kan orang kata contohnya metabolisme orang ni rendah kan, ataupun ada orang kata metabolisme dia tinggi, sebab tu bila dia makan banyak berat dia tak cepat naik kan, ada setengah orang kata macam tu kan. Jadi sebenarnya 70% daripada tenaga yang kita keluarkan, yang kita bakar adalah daripada BMR kita. Jadi BMR ni apa sebenarnya?
Okay, BMR ni sebenarnya dia adalah tenaga yang digunakan untuk fungsi asas badan kita. Contoh kita nak contoh kita lah, paru-paru kita nak bernafas, kalau kita punya jantung nak berdegup, kan? Kira fungsi asas badan kita semua tu menggunakan tenaga. Jadi 70% setiap hari, 70% daripada tenaga kita dah digunakan untuk untuk BMR ni. Bermakna tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya badan kita dah membakar tenaga dah untuk guna fungsi badan kita lah. Okay, kemudian kalau kita tengok baki yang lain, 30% tu lagi adalah daripada non-exercise activity thermogenesis lah, kalau kita tengok NEAT. Lebih kurang dalam 20%. 20% tenaga yang kita bakar tu daripada aktiviti fizikal yang kita buat. Contoh kita berjalan, kalau kita duduk, kan macam sekarang saya tengah duduk, puan-puan tuan-tuan tengah duduk, tu sebenarnya pun dah menggunakan tenaga lah. Kita berfikir, kita menulis, kan, aktiviti-aktiviti fizikal harian yang kita buat, yang tu dah membakar lebih kurang 20%. Sebab tu kita nak, kalau boleh kita aktifkan diri, kan. Contoh kat tempat kerja kita banyakkan berjalan, kita banyakkan mungkin naik turun tangga, kita parking jauh sikit, kan. Tapi cuma kalau bulan puasa ni mesti semua orang nak parking dekat-dekat je kalau boleh, kan, sebab nak cepat-cepat balik, kan. Jadi kita bila bulan puasa ni kita kurang sikit lah bakar kalori. Okay, itu 20% daripada aktiviti fizikal. Kemudian lebih kurang 10% tenaga yang kita bakar ni sebenarnya adalah daripada TEF ataupun kita panggil thermic effect of food lah. Di mana thermic effect of food tu bila kita nak cernakan makanan, proses pencernaan makanan kita, proses badan kita nak menyerap nutrien, yang tu pun dia menggunakan tenaga juga. Dan last sekali, lebih kurang 5% tenaga yang kita bakar adalah daripada senaman yang kita buat. Tadi tu physical activity, kan, yang berjalan tu aktiviti-aktiviti harian. Tapi lagi 5% adalah senaman yang kita buat. So, kita jogging, kita berbasikal, kita main futsal ke, main badminton ke, yang tu menyumbang kepada 5% daripada tenaga yang kita bakar lah. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya benda yang kita betul-betul boleh kontrol, maksudnya kita nak bakar lagi banyak kalori adalah melalui aktiviti fizikal dan senaman yang kita buat lah. Macam kalau proses pencernaan tu susah kita nak kontrol lah, dia memang lebih kurang 10% saja tenaga yang dibakar. Kita punya basal metabolic rate pun dia bergantung juga. Macam kalau kita ada banyak otot kita lagi banyak, metabolisme kita punya BMR tu akan lagi tinggi lah. Tapi kalau usia kita makin meningkat, kita punya metabolisme badan makin lama makin menurun. Sebab tu kita kena make sure pastikan otot kita sentiasa cukup lah. Okay, kalau kita tengok Puan Mei Boon Hin, adakah waktu pengambilan makanan mempengaruhi naik turun badan kita? So sebenarnya memang waktu kita ambil makanan pun memang mempengaruhi juga kita punya berat badan. Ni sedikit seling lah saya sambil-sambil jawab Puan Mei tanya, kan. Sebab badan kita ni dia ada kita panggil circadian rhythm, di mana dia macam kita punya metabolisme badan, fungsi badan, proses pencernaan semua tu dia bergantung kepada kita punya internal body clock lah. So dia ada the best time untuk kita makan yang mana dia akan menggunakan tenaga tu lebih efisien. Sebab tu sangat-sangat penting waktu makan, kalau boleh kita makan ikut waktu makan yang teratur lah. Okay? Alright, nanti kita akan pergi lebih detail. Okay, so saya harap puan-puan dan tuan-tuan boleh faham dari segi konsep keseimbangan tenaga tu, yang mana dari mana tenaga kita dapat dan berapa banyak tenaga kita digunakan untuk pembakaran lah, yang tadi kita dah kata 70% BMR, lebih kurang 20 ke 25% daripada aktiviti fizikal dan senaman, dan baki 10% tu lagi badan kita bakar tenaga tu melalui proses pencernaan makanan lah. Okay, so bila kita tengok apa yang kita berlaku bila kita dapat tenaga yang kita makan tu lagi sama banyak. Maksudnya kalori yang kita makan sama banyak dengan tenaga yang kita keluarkan. So kalau sama, berat badan kita akan kekal lah. Contoh saya bagi contoh, keperluan tenaga Puan Rahayu 2000 kalori. Okay, Puan perlukan 2000 kalori. Lepas tu Puan makan pun 2000 kalori juga. Okay, dan tenaga yang Puan bakar, yang Puan keluarkan daripada BMR, daripada proses pencernaan makanan, aktiviti fizikal dan senaman pun 2000 juga. Itu baru berat badan kita kekal lah. So kadang-kadang kita kena tengok juga makanan-makanan yang kita ambil. Kadang-kadang kita rasa kenapa kita berat badan kita tak turun masa bulan puasa, kan? Dia statik je, kan? Ada reason, kadang-kadang mungkin makanan yang kita makan tu kita rasa sikit,
tapi sebenarnya dia padat dengan tenaga, dia banyak dengan tenaga. So itu antara penyumbang lah. Okay. So kalau kita makan lebih pula, kalori yang kita ambil lagi banyak daripada apa yang kita keluarkan, memang berat badan kita akan naik lah. Dan kalau tenaga yang kita ambil daripada makanan lagi kurang daripada tenaga yang kita guna, maksudnya kita bakar tenaga lagi banyak, so itu baru berat badan kita turun. Dan normally kalau kita tengok macam kalau kita punya penurunan, kalau kita dapat capai lah, kita kurang 500 kalori setiap hari selama seminggu, so dia akan membantu menurunkan lebih kurang dalam 500 gram ataupun 0.5 kg dalam tempoh 1 minggu lah. Okay. Okay, ni cuma, okay, next kita nak tunjuk berapa kalori daripada makanan yang biasa kita makan dan aktiviti fizikal yang diperlukan untuk kita bakar tenaga tersebut. Saya ambil contoh lah sebab yang ni bukan menu-menu raya, nanti baru kita tengok contoh menu raya lain pada slide yang seterusnya. Okay, saya ambil contoh kalau nasi lemak sahaja. Okay. Kalau kita makan nasi lemak tu 473 kalori. So anggaran untuk bakar tenaga daripada nasi lemak tu sebenarnya dia lebih kurang kita nak berjalan 1 jam 40 minit. Kalau kita ambil contohlah pisang goreng pula, pisang goreng, satu keping pisang goreng kita kena macam menari ataupun aerobik lebih kurang 35 minit. Kalau kita minum teh tarik 121 kalori, dia lebih kurang anggaran sama macam aktiviti fizikal yang kita buat bila kita hiking selama 17 minit. So table ni sebenarnya nak menunjukkan macam kita nak bakar kalori tu sebenarnya taklah mudah. Bukan senang nak bakar kalori, especially kalori-kalori yang berlebihan lah. Cuma bear in mind, sekali lagi saya tekankan, pembakaran kalori ni dia bukan daripada aktiviti fizikal dan senaman sahaja. Kita punya BMR tadi, basal metabolic rate kita, thermic effect of food pun dia menggunakan tenaga untuk pembakaran lah. Jadi table ni just merely nak tunjuk berapa kalori daripada makanan dan berapa aktiviti fizikal yang diperlukan untuk membakar. Sebab tu kalau boleh dari segi makan tu kita kena ambil secara bersederhana sebab nak bakar kalori daripada makanan-makanan yang kita ambil, especially kalau berlebihan tu, dia bukan satu benda yang mudah lah. Okay. Alright. So kita tengok next slide. Okay. Okay, so sekarang kita dah nak masuk kepada hari raya pula nanti, which is lebih kurang tak sure sama ada hari Jumaat ataupun hari Sabtu yang kita akan raya lah. Cuma cabaran yang kita akan hadapi masa hari raya sangat mencabar berbanding dengan bulan puasa, sebab bulan puasa kita still boleh limit lagi kan, kita makan mungkin 2 kali satu hari, waktu sahur, waktu berbuka kan, ataupun mungkin moreh sikit. Tapi masa hari raya kita ada family gathering masa first day kan. Lepas tu kita pergi ziarah rumah saudara mara, kita ada open house kan, and kita ada jamuan kat tempat kerja. Dan the most challenging part adalah sebab masa hari raya ni kita punya raya kan sebulan. Jadi kita memang akan kerap makan, kita akan kerap pergi jamuan raya, kita akan pergi kerap pergi open house kan, without kita sedar yang sebenarnya setiap hari tu kita dah lebih pengambilan kalori lah. So itu yang boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan. So kadang-kadang kita turun, masa bulan puasa dah dapat turun 4 kilo dah. Tengok lepas raya kita naik 6 kilo kan, tambah ekstra 2 kilo lagi daripada yang sebelum ni. So yang tu yang kita nak cuba elakkan. Okay. Okay, so puan-puan dan tuan-tuan dah faham dah sikit daripada segi konsep keseimbangan tenaga. So sekarang kita nak terangkan pula sebenarnya berapa kalori yang kita perlukan sehari. Okay, okay, jadi kalau kita tengok sebenarnya kalori yang kita perlukan ni dia berbeza. Dia tak samalah mengikut individu. Kalori yang kita perlukan ni dia depends kepada kita punya jantina kan, lelaki perlukan lebih lagi tenaga, kemudian dia bergantung kepada tahap aktiviti fizikal kita juga kan, dia bergantung kepada sama ada kita aktif kita akan perlukan lebih tenaga, dia bergantung kepada berat badan kita juga. So setiap individu berbeza, tetapi kalau kita tengok secara umum lah, secara umum bagi individu yang BMI yang normal, contohnya kalau perempuan dan tuan-tuan ada BMI yang normal, which is BMI kita lebih kurang 18.5,
hingga ke 24.9 lah untuk WHO, berdasarkan WHO punya cut off point. Untuk lelaki kalau sedentary, kita tak aktif, maksudnya kita pergi kerja, balik kerja, sama je pergi office kan, tak ada buat senaman apa-apa, kita memang tak aktif lah, tak ada exercise, tak ada jogging, tak ada main badminton. Kalau kita sedentary, keperluan kalori untuk orang yang normal lebih kurang dalam 1920 ke 1960 kalori. Tapi kalau kita sederhana aktif, contoh kita ada buat senaman dalam 2 ke 3 kali seminggu, kita perlukan tenaga lebih kurang 2190 ke 2240 untuk lelaki lah. So lelaki dia memang akan lebih sikit daripada perempuan, sebab selalunya lelaki dia punya otot lagi banyak daripada wanita lah. Okay, kalau kita tengok wanita pula, berapa jumlah tenaga yang kita perlukan? Okay. Kalau kita seorang yang sedentary, macam tadi saya kata kita tak aktif kan, kita banyak macam biasa je duduk kat office, guna komputer. So keperluan tenaga yang kita perlukan adalah lebih kurang 1610 kalori ke 1660 kalori. Okay. Tapi kalau kita sederhana aktif, memang ada buat 2 ke 3 kali senaman, keperluan kalori yang kita perlukan adalah dalam 1840 ke 1990 kalori lah. Yang ni untuk individu yang normal. Okay. Tetapi kalau kita nak mencapai penurunan berat badan, kalau kita nak turunkan berat badan, berapa jumlah kalori yang kita perlukan? So sama juga, sebenarnya dia ada kiraan yang lebih spesifik untuk individu lah. Tapi kalau kita tengok secara umum, secara general, keperluan kalori untuk turun penurunan berat badan kalau lelaki adalah lebih kurang dalam 1500 ke 1800 kalori. So dia berbezalah dengan tadi kalau kita tengok kan. Kalau orang yang normal dia lebih lagi. Tapi kalau individu yang nak ada proses penurunan berat badan, dia lebih kurang 1500 ke 1800 kalori. Dan kalau untuk wanita pula, lebih kurang dalam anggaran 1200 ke 1500 kalori lah. Yang ni berdasarkan daripada kita punya Clinical Practice Guideline Management of Obesity 2023. So secara generalnya untuk orang yang nak capai penurunan berat badan, keperluan kalori dia lebih rendah lah. Okay. So macam mana kita nak bahagikan keperluan kalori kita? So ada banyak cara, puan-puan dan tuan-tuan boleh guna apps juga. Kalau kita KKM, kita ada aplikasi My Nutri Diary 2, boleh download dekat Play Store. Kalau guna iPhone pun boleh download, boleh masukkan maklumat berat, tinggi, tahap aktiviti fizikal kita dan berapa kilo kita nak turunkan. So kat dalam apps tu dia boleh kirakan berapa jumlah tenaga yang kita perlukan. Dan kalau kita tengok dekat sekarang ni ada banyak lagi apps lain. So no harm untuk guna, untuk kita tahu. So kalau boleh, sangat penting untuk kita tahu berapa kita punya keperluan kalori. Sebab kadang-kadang kita macam bila kita diet ni kita kontrol makan kan, kita kat sini kat sana without kita tahu sebenarnya berapa jumlah badan kita perlukan. Jadi kalau boleh balik nanti kan atau lepas habis stok ni boleh je sambil-sambil dengar ke, nak buka apps ke, nak guna dekat online ke, kat website ke, boleh je boleh tengok, boleh dia ada calculation lah untuk tahu berapa kita punya keperluan kalori harian lah. Jadi cuma kat sini saya nak tunjuk contoh pembahagian kalori harian lah. Kalau katakan ini dalam waktu yang kita bukan berpuasa lah. Katakan keperluan kalori kita 1500 tadi kan kita dah kira dah. Kita perlukan tenaga 1500 kalori. So kita boleh pecahkan. Contoh sarapan kita makan lebih kurang 500 kalori. Kemudian lunch 500 kalori. Makan malam 500 kalori. So kita dah dapat 1500 kalori dah. Kalau kita punya keperluan 1800 pula. So normally memang kalau boleh kita cuba limit waktu main meal, breakfast, lunch dan dinner lebih kurang dalam 500 kalori lah. Contoh kalau breakfast kita makan 500 kalori, lunch 500 kalori, makan malam 500 kalori. So dah 1500. Tapi kita ada extra 300 lagi sebab kita perlukan 1800 kalori kan. Jadi extra 300 kalori tu kita boleh tambah 150 pada waktu minum pagi, 150 waktu minum petang. So in the end of the day, satu hari yang kita ambil tu 1800. So kalau kita punya keperluan kalori 2000, dia akan lebih extra sikit lah. So breakfast 500 kalori, lunch 500 kalori, dinner 500 kalori, dah 1500. So kita mungkin minum pagi kita ada ambil, mungkin kita ada makan biskut, kita minum susu ataupun kita ada makan sandwich ke sebagai contoh. Minum pagi kita dah limitkan 250 kalori.
So minum petang 250 kalori. So in the end of the day kita dapat 2000 kalori. So yang ni yang cara nak membantu kita monitor supaya kita tak lebih makan. Sama juga dengan waktu raya. So waktu raya nanti saya akan tunjuk slide dan juga gambar pada puan-puan dan tuan-tuan lah. Berapa jumlah kalori menu raya yang biasa kita ambil lah. Cuma apa yang penting kat sini saya nak ingatkan pada puan-puan dan tuan-tuan, lebih kurang anggaran pada waktu makan utama kita 500 kalori lah pada waktu satu kali waktu makan main meal. Okay, so hopefully puan-puan dan tuan-tuan dah faham dari segi konsep keseimbangan tenaga dan berapa banyak tenaga yang badan kita perlukan lah. So sekarang kita nak pergi macam mana kita nak kekal slim ataupun kekal fit lah selepas raya sebab kita tak nak ada peningkatan berat badan yang mendadak. Okay, jadi untuk kita nak make sure kita dapat kekalkan kita punya berat badan, so sangat penting kita tekankan konsep makan secara sihat from pot to palate. Maksudnya daripada apa yang kita sediakan kan. First thing first kita kena tengok daripada menu makanan yang kita sediakan masa hari raya lah. So kalau kita dapat sediakan menu yang kita still dapat nikmati rasa makanan tersebut, tapi pada masa yang sama kita masih menekankan konsep keseimbangan, kita masih cuba nak pastikan menu raya kita tu lebih sihat, dia akan membantu kita untuk kawal kalori makanan yang kita ambil lah. Okay. Kemudian yang kedua, daripada apa yang kita makan masa hari raya tu sendiri. Tadi yang makanan yang kita prepare kan. Okay. Kemudian apa yang kita makan masa hari raya, dan ketiga macam mana kita nak make sure tetamu-tetamu yang datang kat open house kita, yang datang visit kita masa hari raya pun kita nak dia makan secara sihat juga. So tiga-tiga ni sangat penting untuk make sure kita createkan satu environment yang waktu raya pun orang still boleh jaga pemakanan, tapi pada masa yang sama kita boleh enjoy juga hari raya kita. So itu yang kita nak tekankan lah. Okay, so kita pergi kepada macam mana tips kita nak sediakan hidangan yang sihat masa hari raya. Okay, so tips yang pertama, kalau kita, ini dalam proses kita nak sediakan makanan puan-puan dan tuan-tuan imaginekan kita tengah prepare ni kan, either hari Khamis ataupun hari Jumaat ni kita nak prepare menu raya untuk kita makan, untuk family kita makan. So macam mana kita nak make sure kan makanan yang kita makan tu, menu raya kita tu adalah lebih sihat. Okay, so kita boleh buat, yang pertama kita boleh potong ayam ataupun daging yang kita makan tu dalam saiz yang kecil lah. Saiz yang kecil tu macam mana? So saiz yang kecil, kita boleh potong ayam ikut sukatan yang kita advise dalam pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh tu. Jadi kalau contoh saiz ayam tu 1 ketul peha ayam tanpa tulang. Okay, kalau dada ayam tu lebih kurang setengah keping dada ayam tanpa kulit, lebih kurang dalam 70 gram, ataupun 1 ketul ayam yang dipotong 12. Okay, kalau daging pula lebih kurang dalam 1 tapak tangan lah tanpa lemak. So bila kita potong ikut saiz yang portion yang bersesuaian, jadi mudah untuk kita. Kita ambil pun kita dah tahu dah, kita ambil satu portion kan. Even kalau kita punya family member makan ataupun saudara mara kita datang pun, bila makan pun dia ambil satu portion lah, satu hidangan yang suku-suku separuh. And at the same time, kena pastikan juga kalau boleh daging yang kita buat kan, contohnya kita makan rendang daging tu kita dah remove dah lemak. Walaupun kita tahu kan kadang-kadang orang suka pakai yang daging tetel kan, sebab dia bila lemak tu lagi sedap lah. Cuma kita tak nak ada pertambahan lemak tepu yang berlebihan. Okay? Sebab lemak tepu pada daging, kemudian lemak tepu pada kulit ayam, dia boleh menyumbang kepada peningkatan kita punya paras kolesterol lah kalau kita makan secara berlebihan. Jadi kalau boleh lemak pada daging tu kita dah remove siap-siap. Ayam pun kita dah buang kulit dah. Sebab kalau kita dah buang tu kita dah tak ada pilihan. Tapi kalau kita ada kulit ayam waktu makan, susahlah kita nak kontrol kan, kita punya even kita pun mesti kita nak ambil kan kulit ayam sebab sedap. Tapi kalau kita dah remove, kita dah tak ada choice dah. Okay? Itu satu cara yang untuk kita kurangkan pengambilan lemak kita lah. So kita tengok, kita buat comparison comparison ni contoh daripada menu ayam panggang lah yang dengan kulit ataupun tanpa kulit. Okay, kalau kita tengok ayam panggang dengan kulit, 1 ketul kalori dia adalah lebih kurang 134 kalori. Okay, tapi kalau ayam panggang tanpa kulit,
satu ketul tu dia ada 75 kalori. So meaning to say, kalau tanpa kulit ni, kita dah jimat tau. Kita dah jimat lebih kurang half dah. Dah jimat lebih kurang 70 kalori dah. So sebab kita tak nak ada kalori berlebihan yang menyumbang kepada peningkatan berat badan ni. And seperti mana yang saya inform tadi, kita nak kurangkan juga pengambilan lemak tepu kita kan. Kita tak nak lemak tepu kita tinggi, so kita tak nak ambil kulit ayam ni. Okay. So bila kita kurangkan, kita remove kulit ayam tu, kita dah jimat dah banyak lah kalori ya. Dia punya perbezaan tu sangat besar sebab bukan senang kan tadi kalau tengok nak bakar lebih kurang 100 kalori pun kita kena berjalan pantas 20 minit, kita kena lari lebih kurang 10 minit kan untuk bakar 100 kalori lah yang ekstra tu. Okay. Okay. So kemudian kita dah tengok the other way untuk cara kita nak sediakan menu raya yang sihat. Okay. Kalau boleh kita kurangkanlah menyediakan makanan yang bersantan, bergoreng dan berminyak. Tapi ni quite challenging kan sebab kita menu raya kita mestilah ada santan kan, masak lodeh, kita ada makan lemang kan dia punya lemang pun memang menggunakan santan So menu tu ada, cuma mungkin kita kena ambil secara bersederhana lah kita tak ambil secara berlebihan. Tapi kita ada alternatif lain. So bila kita nak sediakan menu raya, mungkin kita boleh provide juga, kita boleh sediakan menu pilihan yang lebih sihat lah. Contoh kita ada bihun sup, kita ada laksa, kan salah satulah. Mungkin kalau kita dah ada menu raya kita dah ada lemang, dah ada rendang, so kita tambah sikit, kita buat bihun sup kan. So orang yang nak kawal kalori, dia family kita yang nak jaga berat badan, dia ada option kan, dia ada pilihan. Dia nak kurangkan pengambilan kalori, dia pilih bihun sup. So dia ada pilihan yang lebih baik lah Okay, kemudian daripada segi penggunaan santan, kalau kita nak kurangkan kita punya pengambilan lemak, so kita boleh guna santan yang cream fat ataupun santan rendah lemak ataupun susu rendah lemak lah. Itu kalau memang orang yang dah biasa lah. Kalau tak, kita boleh guna pilihan yang lebih sihat, kita boleh pakai santan cream fat dalam kita punya penyediaan rendang ataupun kuah lontong. Jadi kalau kita tengok perbezaan kandungan kalori dan juga lemak per 100 ml bila kita buat perbandingan santan kotak, santan yang 45% reduced fat dan juga susu rendah lemak. Kita buat tiga perbandingan lah dekat pasaran. Kalau santan kotak untuk 100 ml, kalori dia 239 kalori dan lemak ada 24.6. Okay. Kalau santan yang 45% reduced fat, kalori dia adalah 130 dan lemak tu 13 gram. Maksudnya dia kurang half lagi, hampir half. Kalau yang 45% reduced fat tu, lemak dan kalori dia hampir kurang separuh daripada santan kotak lah. Dan kalau susu low fat kan, lagi rendah lah. Dia punya kalori lebih kurang 43 untuk kalori untuk 100 ml dan lemak 1.3 gram lah untuk 100 ml. Jadi dia sangat berbeza daripada segi nilai kalori dan lemak. Tapi kita tahu kadang-kadang pun rasa macam kan kita waktu raya nak makan yang sedap kan, nak pakai juga santan, contoh santan pure kan, tak sedap lah kalau kita pakai kurang yang reduced fat ke, yang trim fat ke kan, nanti rasa tak sedap. So it's okay, tapi cuma kita memang kena betul-betul kontrol lah portion makanan yang kita ambil tu. Dari segi saiz sajian tu, kita kena ambil bersesuaian dengan keperluan kita lah, tak boleh lebih. Okay, so kalau puan-puan dan tuan-tuan ada apa-apa soalan, boleh je tanya dekat kita punya ruangan chat Okay. Alright. Okay, thank you Puan Siti Zaliha daripada Taman Sri Putih Pendang. Okay. Okay, sebab Puan Siti Zaliha pun join juga. Okay, so kita tengok juga option yang tadi saya kata tu, apa option menu hari raya yang rendah kalori. So ada beberapa option. Contohlah kalau kita makan laksa Penang. Okay. Laksa Penang satu mangkuk lebih kurang 378 kalori. Okay. Kalau soto ayam dia lebih tinggi sikit lah sebab soto kita tahu dia berminyak juga kan. Soto tu berminyak sikit dan kadang-kadang kita ada letak macam tahu kita tak bergedil yang bergoreng kan. So kalori dia lebih sikit lah, lebih kurang satu mangkuk 510 kalori. Kalau bihun sup dia lagi rendah lah, satu mangkuk 190 kalori. So that's why kalau kita menyediakan menu hari raya, kalau boleh kita ada option yang pilihan yang lebih sihat supaya orang yang nak diet, orang nak jaga makanan, orang yang nak jaga makan, dia ada pilihan lah. Okay. Okay. So kalau tengok Puan Mazni ada tanya, antara susu dan minyak mana lebih baik? Maksudnya untuk gunakan kat mana tu Puan Mazni?
kat dalam makanan ke, contoh makanan ke, boleh tak Puan Mazni terangkan lebih detail? Okey? Okey. Sorry dok, sorry puan salah. Ha. Saya nak tanya antara santan dan minyak mana yang lebih Oh, baik? okey, okey. Okey. Sebenarnya santan dan minyak mana yang lebih baik kan? Ya. Okey, Sebab dia saya ada dengar uh, santan tu lebih baik pakai daripada pakai susu dan daripada uh, minyak tu. Betulkah? sebab soalan dia santan ataupun minyak mana yang lebih baik lah Okey, so kalau kita tengok sebenarnya kalau ikutkan santan dengan minyak tu dia dua-dua dia adalah kategori lemak lah tau sebenarnya dia dalam santan dan minyak tu dia dua-dua dalam kategori kumpulan lemak. So kedua-dua tu menyumbang kepada kalori yang tinggi kepada badan kita lah. Dan kalau saya nak kata mana yang lagi baik, sebenarnya dua-dua tu fungsi dia sama. Lemak tu dia membekalkan tenaga kepada kita dan macam santan ni kalau kita tengok dari segi komposisi lemak, dia ada lagi banyak lemak tepu lah untuk santan. Santan hampir 90% ke 98% dia lemak tepu. Lemak kan kita ada banyak kan, lemak kita ada lemak tepu, kita ada lemak tak tepu, kita ada kalau kita tengok lemak trans lah. So lemak ada 3 kategori. So kita dalam lemak ni kita ada lemak tepu. Lemak tepu kalau kita ambil banyak, dia boleh meningkatkan kita punya paras kolesterol lah lemak tepu. Okay? Kemudian kalau lemak tak tepu ni, dia baik untuk kita punya kesihatan jantung, tapi cuma kena bear in mind sebab dia lemak, dia kalori dia tinggi. Kita still tak boleh ambil banyak lah. Selalunya kalau lemak tak tepu ni dia ada banyak pada minyak yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Contoh macam pada minyak kelapa sawit kita ada separuh lemak tepu, separuh lemak tak tepu komposisi dia. Kalau lemak contohnya kalau minyak macam minyak bunga matahari dia lebih banyak lemak tak tepu lah, dia lagi banyak lemak yang baik. Kalau lemak trans tu dia ada pada margarin lah contoh kita pakai margarin kita buat kuih kan, tu banyak lemak trans lah. Jadi kalau saya nak kata macam santan ke ataupun minyak mana satu yang lebih baik, saya rasa dia depends on apa tujuan kita nak. Contoh kalau kita nak kurangkan pengambilan lemak tepu, mungkin kita perlu ambil minyak yang berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan lah tadi. Contoh macam yang saya kata mungkin minyak bunga matahari, kita ada pakai minyak canola sebab dia kandungan lemak tak tepu dia yang lemak baik tu lebih tinggi. Tapi kalau santan ni lemak tepu dia lagi tinggi. Kalau kita mungkin nak kawal, kita tak nak lemak tepu, bila kita check, puan-puan dan tuan-tuan check kita punya kandungan lemak tepu ni tinggi dalam darah. Bila kita check dalam darah, kita tengok kita punya kolesterol tinggi, so mungkin kita perlu hadkan pengambilan lemak tepu ni, mungkin kita kena kurangkan pengambilan santan lah. So nak kata mana satu yang lebih baik ke, dia dua-dua tu fungsi yang sama tapi dia depends kepada apa tujuan kita lah. Kita tengok balik kita nak turunkan apa dalam kita punya blood profile kita. Okay? Okay. So kalau kita tengok juga, okay saya sambung Okay. So ada dan kita sediakan makanan-makanan tadi. So macam mana kita nak pastikan kita sediakan menu-menu sihat juga. Contohlah kita nak buat kuih kan, nak buat kuih raya ke apa ke. So kalau boleh just kurangkan sikit lah resepi kan. Kalau kita tengok resepi-resepi yang guna gula, minyak dan lemak tu, kita cut lah sikit. Jangan ikut exactly sebab kadang-kadang dia terlalu manis lah. Macam Cik Azan kata apa-apa pun kesederhanaan dalam pengambilan kita. Dan kalau kita buat kuih raya ke, kalau boleh cuba masukkan juga kita masukkan tepung yang menggunakan bijirin penuh, kita boleh masukkan oats dalam kuih raya kita boleh masukkan buah-buahan kering contoh macam prune ataupun kismis untuk kita tingkatkan kita punya fiber lah, untuk tingkatkan kita punya serat dalam kita punya kuih raya tu. Okay? Okay, so tadi daripada segi macam mana kita nak kontrol daripada makanan yang kita sediakan. Okay, so sekarang macam mana kita nak kawal kalori masa kita makan pula masa hari raya. Okay? So ada beberapa tips untuk kita kawal kita punya kalori masa hari raya. First thing first, kita kena kenal bahasa tubuh kita dulu. So kita nak kenal bahasa tubuh ni, nak kenal apa kan? Sebenarnya kita kena kenal sama ada kita lapar ke tak lapar.
Sebab masa hari raya ni sangat mencabar. Makanan memang ada, boleh kita katakan 24/7 lah. Maksudnya 24 jam tu memang kita ada makanan tu available kan. And kita ni memang badan kita ni betapa hebatnya sebenarnya kita boleh je makan dengan kerap kan. Banyak-banyak kali pun tak apa. Kadang-kadang dah kenyang kan, kita dah kenyang tapi still ada lagi ruang untuk kita makan dessert walaupun kita tak lapar pun sebenarnya. Jadi tips untuk kita kawal kalori, first thing first kita kena kenal bahasa tubuh kita. Bila kita patut makan sebenarnya? Adakah kita patut makan sebab kita nampak makanan tu sedap kan? Sebab bau dia wangi ataupun makanan-makanan yang jarang nak dapat kan masa hari raya kan, bukannya macam makanan-makanan yang special lah, menu-menu raya yang special kan, yang bukan dapat all the time. Kita rasa macam tak lapar pun nak makan juga sebab bukan senang nak dapat. This konsep ni sama macam kita pergi buffet hotel lah kan, bila makan pergi kat hotel kan semua makanan kita nak try kan, sebab jarang-jarang dapat. Jadi kita kena kenal dulu bahasa tubuh kita supaya kita boleh kontrol kita punya selera makan. Jadi kalau kita tengok ada beberapa indikator lah ataupun tahap sama ada bila kita nak makan kan. Kalau kita tengok daripada list saya ni, dia ada sama ada kita nak makan masa pengsan kelaparan ke, sangat lapar ke, sedikit lapar ke, ataupun masa kita rasa neutral ke, dah sedikit kenyang ke, kenyang, sangat kenyang, terlampau kenyang, ataupun muntah kekenyangan. So mana satu kan. Jadi kalau boleh tahap yang sesuai untuk makan, the best time untuk kita makan adalah waktu yang kita lapar ataupun sedikit lapar lah. Macam perut kita dah berbunyi sikit, memang kita rasa perut kita lapar. Yang tu adalah waktu yang terbaik untuk kita makan lah. Kalau kita rasa biasa, so boleh tak puan-puan dan tuan-tuan tulis dekat chat sekarang. Okay. Cuba rasa, sekarang perut rasa apa? Kalau macam saya, sekarang saya rasa biasa je, neutral. Sebab baru je lepas sahur kan tadi. And saya sahur pun dah makan nasi, dah makan ayam semua kan, ada sayur. So memang still rasa kenyang. Kan rasa sama kan, rasa biasa, rasa neutral. Encik Azan rasa seronok kan. Okay? Kan rasa biasa normal. So means normal ni maksudnya bila kita rasa neutral, rasa biasa, ini bukan waktu untuk kita makan. So kalau ada orang, katakanlah waktu bukan berpuasa kat pejabat kan, orang offer kita untuk makan. Kalau boleh kita reject dengan cara yang baik lah. Sebab kita tak perlu pun makan sebab kita tak lapar lagi. Kena tunggu betul-betul kita lapar dan sedikit lapar baru kita ambil lah makanan tersebut. Tapi janganlah tunggu sampai macam sangat lapar, dah pengsan kelaparan kan. Sebab time tu kita punya metabolisme badan pun dia dah berubah lah, dia dah adjust kepada tahap macam kita macam tahap kebuluran lah. Okay. So kalau boleh kena tengok bila kita lapar dan sedikit lapar baru kita makan. Okay, tips yang kedua, kita advise adalah untuk makan secara seimbang, sederhana dan pelbagai. So maksudnya waktu raya kita still kena makan lagi ikut konsep piramid makanan Malaysia. Maksudnya makanan kita still lagi kena seimbang, ada macam-macam kumpulan makanan kita ambil. Kalau kita tengok kumpulan makanan kita ada 5 kan, jadi waktu raya kita still makan kumpulan yang satu mesti ada sayur, kemudian kena ada buah, kena ada karbohidrat, ada protein dan jangan lupa susu dan produk tenusu lah. Sebab saya rasa waktu raya ni kadang-kadang susu kita terus lupakan dah kan. Okay, jadi kena ambil 5 kumpulan makanan supaya nak pastikan badan kita dapat cukup nutrien yang badan kita perlukan. Cukup nutrien, and at the same time bila kita makan pun setiap makanan ni dia ada function-function yang berbeza lah. Macam sayur dan buah ni dia ada serat, dia ada fiber, dia akan bagi rasa kenyang yang lebih lama. Bila kita ada protein ni dia ambil masa untuk dicernakan, so kita pun akan kenyang lebih lama. Setiap tu ada fungsi-fungsi yang berbeza lah. So still kena seimbang juga, okay, apa yang kita makan. Okay. So yang ketiga, kita nak control kita punya pengambilan kalori harian. Yang ni yang the most important part. Sebab kita tak nak dia melebihi daripada saranan yang kita ambil lah. Okay. So macam mana kita nak control supaya kalori kita tak berlebihan? Kita berbalik-balik kepada slide kita yang tadi tu. Kalau kita nak turunkan berat badan, kalau lelaki dalam 1,500 ke 1,800 kalori, perempuan dalam 1,200 ke 1,500. So puan-puan dan tuan-tuan cuba pick up point
mana yang kita punya kepulauan kalori lah, just anggaran lah contoh saya ambil 1,500 lah. Okay. Macam tadi kita dah pecahkan dah. Okay, so katakan masa hari raya kita akan makan waktu sarapan, katakan saya ambil 1,800 lah. 1,800 kalori. Sarapan kita dah tetapkan 500, lunch 500, makan malam 500. So minum pagi kita boleh ambil 150 kalori, minum petang kita boleh ambil dalam 150 kalori. Okay? Jadi kita tengok, kita dah nak cuba limitkan untuk satu kali waktu makan utama 500 kalori sahaja. Okay, so kita tengok apa contoh menu raya yang dengan 500 kalori. Okay, so kalau kita makan nasi impit dengan kuah lodeh, contohnya kita makan nasi impit 8 cube kecil ataupun 2 paket kecil tu, kita tambah dengan 2 sendok sayur lodeh, 1 sendok kuah kacang, 1 biji telur dan kita ada 1 potong jambu batu. Yang tu lebih kurang dalam anggaran 476 kalori dah. Maksudnya sekali makan. Okay. Okay. Kalau kita tengok menu yang lain pula, kalau kita makan sate. Sate 500 kalori ni adalah lebih kurang 5 cocok sate ayam, 1 sendok kuah kacang, 2 paket kecil nasi impit, timun 1 cawan dan tebikai 2 potong. So makan yang kita makan ni, makanan raya ni still kita dapat ada fiber, ada buah, ada timun, kan, ada serat, ada karbohidrat daripada nasi impit dan ada protein daripada sate ayam lah. So yang ni lebih kurang anggaran 500 kalori juga. Okay, kalau kita makan lemang pula, lemang lebih kurang 3 potong ataupun 90 gram dan 300 kalori, rendang daging 2 ketul dan pisang 1 biji. So total tu dah 492 kalori lah. So kita imaginekan, cuba puan-puan dan tuan-tuan bayangkan yang raya sebelum ni lah. Pada waktu pagi tu yang kita makan kan. Kadang-kadang kita dah makan dah. Kita dah makan lemang dengan rendang daging, dengan katalah buah sikit, lepas tu kita tambah pula lagi nasi impit dengan kuah kacang kan. So kadang-kadang tanpa kita sedar, sebenarnya pada sekali kita makan tu dia dah lebih daripada 500 kalori dah kan. Mungkin boleh cecah 900, 800 ke 1000 kalori. Itu yang menyebabkan kita punya pengambilan kalori berlebihan lah. Okay, kalau macam makan nasi dagang pula contoh kan, menu nasi dagang, 1 pinggan nasi dagang lebih kurang 445. Kita tambah dengan jambu batu, 1 potong 51 kalori, so dah 496 kalori dah. So ni je sebenarnya contoh untuk 500 kalori lah. So apa yang saya nak sampaikan sebenarnya adalah kadang-kadang kita tak sedar pun kita punya pengambilan kalori tu dah berlebihan dah. Okay, so kita tengok kuih raya pula. Kuih raya 1 biji ada berapa kalori kan? Okay, kalau Encik Azan kata kuih raya ancaman, memang betul ancaman kan, lagi-lagi kalau kita makan sebalang kuih raya. Okay, kita makan tak nenas 1 biji 40 kalori. Almond London 1 biji lebih kurang 110 kalori lah. Okay, cuma kuih ni kita kena hati-hati sebab kita tengoklah kandungan kuih ni kebanyakannya adalah macam ada tinggi dengan dia pakai margarin kan, ada jam, ada coklat, ada juga guna sodium bikarbonat ataupun baking soda, dia still ada juga garam lah. So tak boleh ambil terlalu banyak lah. Kalau kuih-kuih lain, kebanyakan kuih yang macam bersalut coklat, yang berkrim tu kandungan kalori dia lebih tinggi lah. Kalau tengok macam contohnya biskut cornflake kan, biskut cornflake lebih kurang 80 kalori 1 biji kan. Tadi kita dah makan dah 500 kalori pada waktu makan utama. Tapi kalau kita ambil kuih ni banyak sangat pula, itu pun boleh menyumbang kepada kita punya peningkatan kalori lah. Okay, kalau kita tengok contoh menu lain lah, rempeyek 1 keping ada 70 kalori. Kalau kita makan puding karamel kan, ada dessert kan, 1 potong dah 40 kalori. Okay. Kalau kita makan kek pula kan, ada butter cake, 1 potong dah 150 kalori. So dia kita kena tengok baliklah berapa jumlah kalori daripada makanan-makanan yang kita ambil. So tips kalau kita nak makan kuih raya tapi at the same time kita kawal kita punya kalori. So kalau boleh kita ambil kuih raya tu lepas kita waktu makan berat lah, lepas waktu makan utama. Sebab kalau kita makan before, tak sempat nak makan berat tu, kita dah makan berbiji-biji dah kuih raya. So kalau boleh ambil lepas waktu makan utama yang perut kita dah diisi lah dengan makanan lain. Dan yang kedua, boleh pilih kuih raya yang option dia lebih sihat,
yang dia lagi banyak fiber, yang ada kekacang, yang ada oats, ada buah kering. Dan kita pilih kuih raya yang lebih ringkas hiasan dia lah, macam saya kata tadi, mungkin yang tak nak ada topping-topping kan, yang ada salut dengan coklat ke, ada gula ke kat atas tu, yang dibalut yang disaluti dengan gula sebab yang tu kandungan kalori dia lebih tinggi lah. Dan kalau kita ambil, kalau boleh pilih kuih yang paling kita suka dan kita limitkan kepada 1 ke 2 biji lah. Kalau nak makan lebih, nanti kita kena bersenam lebih lah untuk bakar kalori tersebut. Okay? Dan adakah waktu raya kita boleh amalkan konsep suku-suku separuh? Still boleh juga. Contoh kat sini kan dalam gambar ni, nak makan suku-suku separuh waktu raya dengan nasi impit pun boleh. Nasi impit 6 ketul, kita ada sate ayam 5 cucuk, kita letak 1 sendok kuah kacang, and ada separuh sayur dan buah lah. Okay? Lemang pun boleh kalau nak guna konsep suku-suku separuh juga. Ada lemang 4 potong, rendang daging 2 ketul, kita makan dengan buah pear, dengan sayur sayur kacang panjang dengan suun kan, 1 sendok pun dah boleh boleh mengamalkan konsep suku-suku separuh juga. Okay? Okay. So cuma other than that, cara kita nak kawal kita punya pengambilan kalori harian juga adalah kita cuba keluarkan minyak-minyak yang kita pada makanan berkuah kita lah. Contoh kalau kita masak kuah kacang kan, biasanya ataupun rendang ke memang akan ada minyak yang bergenang-genang ke atas kan. Jadi kita kena scoop out lah minyak tu. Kalau dia sejuk lagi senang kita nak remove kan, sebab bila kuah kacang tu sejuk ke kita nampak minyak tu dia akan mengeras kan. Jadi cedok keluar sebab 1 sudu teh minyak tu dia dah 50 kalori lah sebenarnya. Okay? Okay, kalau makanan bersantan pun sama juga makanan kuah yang bersantan dan banyak minyak lah. Anggaran kalori untuk 1 sudu makan kuah berminyak dan berlemak tu lebih kurang 50 kalori. So bila kita ambil lebih kuah-kuah tu kan, dia akan tambah lagi kita punya kalori lah. So macam Puan Fairuza kata ni tak termasuk kalori air lagi, baru daripada makanan je kan. So that's why kita kadang-kadang kita tak sedar yang kita dah over consume dah kalori yang badan kita perlukan lah. Okay? Okay. So cara paling mudah ni yang saya kata, kalau kita nak kira kita punya keperluan kalori, boleh download apps yang saya kata MyNutri Diary 2 lah. MyNutri Diary 2 ni kita ada menu-menu yang tempatan, menu-menu makanan dekat Malaysia. So boleh download untuk tengok berapa keperluan kalori yang kita perlukan dan boleh tengok jumlah kalori daripada makanan yang kita ambil lah. Okay. Okay. So, okay, tips yang keempat. Okay, tadi kita dah daripada segi kawal kalori. So tips untuk kita control kita punya berat badan masa raya, kena make sure kita cukup untuk ambil serat lah. Sebab serat ni dia ada banyak manfaat. Kalau kita tengok, kita ada 2 kategori kumpulan. Kita ada serat larut air dan kita ada serat tak larut air lah. Kalau serat larut air ni, dia banyak pada buah-buahan. Dan dia ada pada, kalau kita tengok pada oats, pada Bali pun ada juga, walaupun menu-menu makanan-makanan oats dan Bali tu jaranglah kita buat masa raya kan, tapi ni just untuk makluman puan-puan dan tuan-tuan je lah. Macam buah apple dengan kulit, dia ada serat larut air, di mana serat larut air ni dia akan membentuk gel, dia akan serap air, dia akan membentuk gel dan dia akan mengikat kolesterol dan dia akan turunkan kolesterol dalam darah kita lah. Dia boleh bantu menurunkan paras kolesterol. Okay. Kalau serat tak larut pula pada buah-buah, pada sayur-sayuran kebanyakannya, sayur-sayuran berdaun hijau, dia serat tak larut air ni, dia akan tarik air dalam najis kita dan dia akan kurangkan masalah pencernaan, contohnya macam masalah sembelit, dia akan membentuk macam bulk dalam kita punya najis, dia akan tolak najis kita lah untuk elakkan masalah-masalah sembelit. Jadi serat ni selain daripada tadi, dia akan bantu kita rasa kenyang lagi lama. So dia akan bantu kontrol kita punya selera makan lah. Dan berapa banyak sayur yang kita nak ambil dalam satu hari. Okay. So kalau kita tengok, kita memang advise sayur satu hari kita makan lebih kurang dalam 3 sajian sayur satu hari lah. Dan satu sajian tu, contoh satu sajian tu adalah 1 sendok sayur kan, yang dimasak, 1 sendok sayur yang berdaun. Kalau macam ulam-ulaman ataupun salad ke lebih kurang 1 cawan. Ni contoh satu sajian, tapi kalau satu hari kita advise 3 sajian lah. Contoh kalau kita makan sayur yang dimasak,
3 sajian tu dia bersamaan dengan 3 senduk sayur. Okey? Maksudnya 3 senduk sayur yang dimasak baru dia bersamaan dengan 3 sajian yang kita perlukan. Satu hari kita advise sekurang-kurangnya 3 sajian sayur lah. Okay? So boleh campur, nak makan ulam boleh, nak makan salad boleh, nak makan sayur yang dimasak pun boleh. Tapi as long as kita kena make sure satu hari kita ada 3 sajian sayur lah. Cuma just untuk makluman puan-puan dan tuan-tuan, kalau rakyat Malaysia ni 95% tak cukup makan sayur dan buah sebenarnya. Sebab tu kita rasa mungkin rasa macam banyaknya nak makan 3 senduk kan. Tapi sebab kita dah biasa, waktu hari yang kita makan tu sebenarnya tak cukup pengambilan sayur. Okay? Okay. So macam mana kita nak tambahkan sayur dalam menu raya kita? So kalau kita prepare kan, jangan lupa untuk masukkan sayur tu ada dalam kita punya komponen-komponen pemakanan lah. Contoh bila masak rendang, kita ada prepare juga sayur campur kan. Mungkin kadang-kadang ada setengah orang dia dia rasa benda ni macam weird kan, rasa macam weird pula ada sayur campur pula kan. So kita yang bagi ada. Sebab kita nak biasakan, kita nak biasakan yang betul, kita nak betulkan yang biasa. Sebab selama ni mungkin menu raya kita kurang sayur. Tapi kita nak biasakan yang memang sepatutnya sayur ni kena ada walaupun dekat menu raya tu kan. Jadi kita boleh hidangkan rendang dengan sayur campur kan, ataupun kita boleh buat salad, kita potong timun, tomato kan, ataupun kita boleh buat pecal sayur dengan sebab kita ada kuah kacang ya. So ni antara cara untuk kita tingkatkan serat fiber masa hari raya lah. Dan untuk dessert, so kita boleh dessert kita bukan je puding caramel saja kan. Bukannya air fruit cocktail saja. Tapi kita boleh buat dessert kita tu buah-buahan kan. Buah tu kita jadikan dessert. Sebab kita advise satu hari buah memang kita galakkan untuk makan 2 sajian satu hari lah. Contoh satu sajian buah tu, satu potong tembikai kan, mungkin buah-buah yang sesuai untuk raya ni biasanya tembikai lah kan, ataupun oren, satu potong betik kan, itu adalah portion untuk satu sajian, dan buah kita advise untuk ambil 2 sajian satu hari lah. Okay. Okay. Ni contoh-contoh kita boleh buat dalam bentuk macam lidi kan, lidi kita cucuk-cucuk buah, kita boleh serve untuk kita punya saudara mara, family member untuk tingkatkan kita punya fiber. Okay, so saya rasa kita dah masuk kepada mungkin 2 poin terakhir lah. Saya pergi laju sebab kita dah pukul 10.30 kan. Tadi kita dah makan kan, dah jaga daripada makanan. So macam mana kita nak kontrol daripada minuman-minuman manis yang kita ambil pula. Okay, so kalau kita tengok minuman-minuman manis ni kebanyakan dia mengandungi gula tambahan lah. Dan gula pun sebenarnya dia ada 2 kategori. Kita ada gula secara semula jadi yang kita boleh dapat daripada susu, kita boleh dapat daripada roti, kita boleh dapat daripada buah. Dan kita ada juga gula yang kita tambah dalam makanan lah semasa kita menyediakan makanan ataupun semasa proses pemprosesan. Contoh waktu kilang tambah gula dalam roti. Contohnya pengilang tambah gula dalam biskut. Ataupun dalam kita punya apa lagi yang ada gula-gula tambahan ni, contoh even kita punya sos cili pun ada gula juga. Itu adalah gula yang kita panggil gula extrinsic lah, gula yang ditambah semasa penyediaan. Jadi kalau kita tengok daripada segi fakta gula pun gula ni dia tak membekalkan apa-apalah sebenarnya. Dia hanya membekalkan kalori sahaja, di mana satu sudu teh gula ni dia membekalkan 20 kalori. Kira nutrient wise dia sangat-sangat rendah. Untuk dia nutrien-nutrien lain tu tak ada. Dia banyak menyumbang kepada kalori sahaja. And kalori tu tak perlu pun sebab kita dah dapat dah gula yang secara semula jadi daripada roti tadi, daripada kita makan buah, daripada susu, dia dah ada gula yang semula jadilah, memang asal dia daripada makanan tersebut. Okay, jadi berapa banyak gula yang kita perlukan dalam satu hari? Kalau kita tengokkan, gula tambahan ni tak boleh lebih daripada 7,5 sudu teh untuk orang yang keperluan kalori dia 1,500 kalori. Okay, maksudnya 1,500 kalori, kita tak boleh ambil lebih daripada 7,5 sudu teh satu hari lah. Okay, dan jangan tertipu kan, sebab kadang-kadang orang selalu kata dia dah minum air kosong banyak dah, ataupun dia minum air manis tapi dia cairkan kan, dia bubuh air kosong banyak kan, dia kata tak apa nanti gula tu dah diluted. So sebenarnya konsep tu adalah tak betul lah, kita panggil mitos sahaja sebab kandungan gula masih sama.
Which is kita limitkan tak boleh lebih daripada 7,5 sudu teh gula satu hari lah, gula-gula tambahan ni. Yang 7,5 tu termasuk gula dalam makanan juga tau, yang gula yang tambah kat sos cili, gula yang ditambah kat dalam kita punya oyster sauce. So gula tu termasuk dalam gula-gula dalam makanan juga, bukan dalam minuman sahajalah yang 7,5 sudu teh tu. Okay, so kita tengok daripada segi air. Contoh air yang kita sediakan waktu raya lah kan. Kita minum teh tarik. So teh tarik kalau yang kau tu, ni teh tarik macam kat mamak lah sebenarnya kan. Dia dah 7 sudu teh gula dah. Kan? Kalau air kotak kita ada sediakan air kotak kan. Air kotak lebih kurang 3 sudu teh gula. Okay, kalau air sirap yang memang betul-betul rasa manis kan, bukan tawar-tawar tu, dia lebih kurang anggaran 5 sudu teh gula. So kalau kita minum contohlah kita minum 2 gelas, so sebenarnya dia dah lebih kurang 10 sudu teh gula dah. Dah lebih daripada kita punya keperluan yang which is 7.5 lah. Ni baru daripada air je, belum lagi gula daripada kuih raya lagi tadi. Okay, so kita tengok juga, kita nak menunjukkan perbezaan kalori daripada gula dan juga buah yang kita makan. Okay, kalau kita ambil 3 sudu teh gula, dia lebih kurang 60 kalori. Dan kita hanya dapat karbohidrat dan kita hanya dapat tenaga sahaja. Dan kita dapat rasa manis lah. Tapi kalau kita makan buah, satu sajian buah, dia ada 60 kalori juga. Yang satu potong tebikai kita makan tadi ataupun satu potong betik. Tapi dia membekalkan karbohidrat, dia bagi kita tenaga, dia bagi kita vitamin, contoh vitamin A, kita boleh dapat vitamin C, and kita dapat antioksida yang dapat lindung kita daripada kanser, kan? Dapat lindung kita daripada radikal-radikal bebas lah, especially yang kita makan makanan-makanan yang terbakar tu semua tu kan, dia banyak kan free radical dan dia ada fiber juga. Jadi kalau kita buat comparison dua ni, kalau kita tengok mana yang kita akan dapat lagi banyak manfaat dengan kalori yang sama. So sebenarnya bila kita makan buah lagi banyak, and kita pun dapat juga rasa manis yang semula jadilah. Okay. Ni contoh-contoh air yang kita boleh pilihan yang lebih sihat lah kalau kita tengok kan. Instead of air cordial mungkin kita buat fruit juice kan. Instead of teh tarik, teh O kan. Instead of air gas, kita sediakan juga air kosong lah sebab dia kosong kalori. Dan kalau boleh dalam minuman tu 1 sudu teh gula dah cukup, kurang lebih baik dan tiada tu yang terbaik lah. Okay. Dan air kosong memang kita advise tetap 6 ke 8 gelas satu hari. Okay. So yang ni mungkin saya rasa saya pergi topik last lah. Macam mana kita nak kawal selera makan kita masa hari raya. Macam mana kita nak kontrol supaya kita tak terlebih makan. Okay, so apa yang kita boleh buat, tips-tips yang kita boleh ambil adalah yang pertama, kita minum air kosong bila kita rasa lapar. Maksudnya bila kita rasa macam contohlah kita rasa lapar ataupun in between meal tu, kita boleh minum air kosong dulu dan kita boleh ambil juga air kosong juga sebelum makan. Sebab bila kita minum air kosong, dia akan bagi regangan dekat perut kita dan usus kecil kita dan dia boleh merencatkan rasa lapar kat otak lah. Sebab dia perut kita dah diisi. So dia akan rencatkan rasa lapar pada otak. Dan kadang-kadang kan bila kita haus, signal yang badan kita bagi pun sama juga dengan isyarat lapar. So kalau boleh kita minum air kosong dulu. Tapi cuma air kosong tu cukuplah kita limitkan 6 ke 8 gelas kan. Janganlah minum sampai lebih-lebih pula kan, sampai 4 liter ke apa, takut yang tu kita dah over, takut ada water toxicity pula. Kalau terlebih sangat air pun bahaya sebab dia boleh menyebabkan sawan dan sebagainya lah. Ada masalah kesihatan yang lain. So cukup 6 ke 8 gelas satu hari. Okay. And bila kita makan, untuk kita kontrol kita punya selera makan tu, kita boleh ada tertib makan. Di mana kita makan buah dengan sayur dulu. Contoh kita makan timun dulu kan. Potongan timun tu kita makan dulu. Lepas tu baru followed by protein, lauk dan juga karbohidrat. Sebab bila kita tertib makan, dia akan bantu kita kenyang tu lagi lama sebab buah dengan sayur ni dia lagi high fiber dan protein ni pula dia akan ambil masa yang lama untuk hadam, so badan kita akan lagi cepat tahan lagi lambat untuk rasa lapar bila kita ada tertib waktu makan kita lah. Kan bukan kita kan selalu kan kita makan kita jangan campur-campur je kan, tapi kita start dulu dengan fiber dulu, protein dulu dengan karbohidrat, dia akan bantu kita rasa kenyang lagi lama, kita punya bacaan gula pun sebenarnya akan lebih cantik lagi lah. Okay, dan kena makan
secara mindful eating ataupun kita kata makan secara sedar lah. Kunyah makanan slowly sebab badan kita ambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit untuk bagi signal kenyang dekat otak kita lah. So kalau boleh kunyah makanan slowly kan, sebab kadang-kadang tak sempat 20 minit kita dah habis beberapa pinggan makanan dah kan. Jadi take time untuk kita enjoy rasa makanan, untuk kita enjoy bau makanan tu sebab badan kita memang ambil masa untuk bagi signal kenyang tu. Dia ambil masa 15 ke 20 minit. And last but not least, bila kita makan mungkin kita boleh gunakan pinggan yang lebih kecil lah. Sebab bila kita pakai pinggan yang lebih kecil, kita dari segi psychological lah dari segi psychologically dia akan membuatkan kita tengok oh makanan kita dah penuh kan, instead of kita pakai pinggan yang besar lagi banyak yang kita nak bubuh. Okay, so last sekali mungkin ada sedikit peringatan kepada kita lah, apa-apa pun kalau boleh kita kena makan secara bersederhana dan kita kena berhenti bila kita kenyang lah. Kan kalau kita tengok daripada surah Al-A'raf, dia kata wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat dan makanlah serta minumlah dan janganlah pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita tengok kita dah berjaya untuk kontrol kita punya makan pada waktu bulan puasa. So diharap kita dapat teruskanlah kita punya kejayaan masa kita capai masa bulan puasa ni, kita bawa sampai ke hari raya dan sampai bila-bila lah, maksudnya kita praktis dia sebagai amalan harian kita, bukannya sekadar kita jaga pada waktu bulan puasa sahaja. Okay, so saya rasa saya dah habis kepada slide yang terakhir kan, sebab kalau ikutkan ada beberapa tapi saya rasa saya dah sentuh kepada poin-poin yang penting lah. Mungkin saya serahkan kembali slide saya saya serahkan kembali kepada kita punya moderator Puan Mazni. Tak tahu sempat lagi ke tak untuk kalau nak jawab beberapa soalan lah, saya bergantung kepada Puan Mazni lah. Okay? Baik, baik Puan, mungkin kita bagi peluang lah Puan untuk menjawab soalan-soalan yang belum terjawab lagi. Mungkin semua tertanya soalan mereka itu. Okay, alright. Okay, mungkin saya go through sikit lah daripada tadi. Okay, kita daripada Encik Muhammad Amy. Jika kita nak ambil karbohidrat kompleks atau surat dan snack rendah kalori dalam menu raya, macam mana kita nak pecahkan mengikut waktu? Okay, alright. Kalau kita tengok kan macam mana kita nak pecahkan ikut waktu. Tadi kita dah tengok kan waktu breakfast, lunch, dinner lebih kurang 500 kalori setiap kali waktu makan utama. Okay, cuma kalau kita nak makan snack rendah kalori, Encik Helmi boleh masukkan pada waktu minum pagi dan minum petang tadi. So waktu yang kita ada baki lagi kan. Contoh kalau kita 1800 kalori, 500 waktu sarapan pagi, 150 waktu minum pagi, 500 waktu makan tengah hari, 150 waktu minum petang dan 500 pada waktu makan malam. Jadi waktu minum pagi dan minum petang tu boleh ambil snack rendah kalori. Okay, kalau kita nak ambil karbohidrat kompleks ataupun serat, okay, so kalau serat ni macam fiber lah, sebenarnya sayur kan. Sayur-sayuran dan buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan tu boleh ambil waktu lunch, boleh makan waktu dinner, so tak ada masalah. Sebab serat biasanya dia tak ada nilai kalori lah. Okay. Alright. So sebenarnya kan in the end of the day, apa yang paling penting sebenarnya dia adalah jumlah kalori harian kita. Sehari kita ambil banyak mana. Tapi bila kita pecahkan kepada beberapa waktu, macam tadi kan kita dah pecahkan breakfast, kita dah pecahkan lunch, kita dah pecahkan pada waktu dinner, kita akan makan tu lebih teratur. Dan kita rasa nak lapar tu lebih kurang lah kan, kurang lah kita nak rasa lapar sebab kita dah waktu makan kita teratur. Ada je orang yang mungkin dia makan keperluan kalori dia 1,500. So dia makan 2 kali je, 2 kali dah 1,500. Kan, daripada segi jumlah tenaga dia tetap dapat 1,500. Cuma kekerapan makan dia kurang. Bila kekerapan makan kurang, ada setengah orang tak boleh makan 2 kali satu hari je kan. Dia rasa macam 2 kali makan satu hari, rasa macam lapar lah. Jadi kita pecahkan kepada 3 waktu kan. 3 kali waktu makan utama dan 2 kali snack sebagai contoh. Ataupun kita nak pecahkan kepada 3 kali waktu makan utama pun boleh, tak ada snack. As long as kita punya jumlah tenaga kita tu sama dengan jumlah tenaga yang kita perlukan. Okay. So kalau kita tengok lagi soalan daripada Encik Hemi,
sebaiknya yang lebih kepada kukus kan, menu raya lebih kepada kukus, rebus, bakar, lebih rendah kalori ke Puan? So kalau bagi saya, kalau menu raya macam tak ada masalah sebenarnya kalau kita, sebabkan menu memang kita akan makan lemang, betul tak? Tu memang menu-menu raya wajib kan? Kita memang makan lemang, kita memang makan rendang, kita memang makan nasi impit, kuah kacang. So tak ada masalah untuk kita sediakan menu tersebut. Cuma kuantiti yang kita makan tu, portion tu betul tak kita makan? Macam tadi kan kita dah bagi tunjukkan contoh-contoh 500 kalori tu banyak mana. So mungkin kita kontrol kita punya portion tu banyak tu sahaja. And kalau kita dapat sediakan menu yang lebih sihat, contoh macam saya kata kita ada bihun sup, kita ada sediakan salad kan, kita ada sediakan buah sebagai pencuci mulut, itu lebih baik sebab kita ada option, kita menyediakan pilihan untuk orang pilih makanan yang lagi rendah kalori lah. Okay? Okay. Sekarang kita tengok lagi soalan Puan Amanina, antara ketupat, nasi impit, nasi minyak, laksa, mi, mana satu yang paling rendah dimakan dengan rendah kalorinya? Okay, so kalau kita tengok antara daripada yang Puan Amanina bagi choice, so sebenarnya dia depends. Kalau nasi impit tu, kalori dia sebenarnya macam nasi kan, nasi putih sebenarnya. Tapi dia tengok apa yang kita makan. Kalau nasi impit dengan kuah kacang, biasa memang akan kalori dia akan extra sikit lah sebab kuah kacang berminyak kan. Nasi minyak memang lagi tinggi kalori sebab kita guna kita guna nasi minyak, kita pakai apa? Ada yang letak butter, ada yang letak minyak sapi kan. So memang kalori dia lebih berbanding nasi putih kan. Dan kalau compare memang laksa, kalau mi tu mungkin mi sup lah, laksa dan mi sup tu lagi rendah lah kalori daripada nasi minyak. So senang je kalau Puan nak tengok mana yang lagi tinggi kalori, mana menu tu resepi dia menggunakan minyak, dia ada butter, dia ada minyak sapi, dia akan kalori dia akan lebih tinggi. Sebab kita tengok laksa kan kita tak ada pakai minyak kan. Kita rebus lepas tu kita blend dengan isi ikan saja kan. Jadi kalori daripada lemak tu dia kurang lah. Okay. Okay. So Encik Azan, kuah tu boleh, janganlah dicedok masuk ke dalam pinggan. Cukuplah apa yang melekat kat sayur. Betul kan. Sebenarnya yang maksud kita, contohlah bila kita makan kan. Kita dah makan nasi impit kan dengan kuah kacang kan. Apa yang melekat kat nasi impit tu je lah kan. Janganlah kita tambah lagi sampai kuah banjir kan. Itu yang menyebabkan kita terlebih kalori lah. Okay. Okay. So ada soalan daripada Encik Helmi lagi. Untuk minuman rendah kalori, teh hijau, kopi hitam, air lemon boleh praktik dalam menu raya ke? So boleh je, tak ada masalah. Kalau nak minum green tea, tak ada gula kan. Kopi hitam, boleh ke kopi hitam tak ada gula kan pahit kan? Kurang gula lah kita buat air lemon kan, ataupun kita panggil infused water, air kosong yang kita letak hirisan timun, hirisan apa, lemon kan. Boleh je kita praktikkan supaya kita nak kurangkan pengambilan minuman manis. Sebab bila ada macam air lemon tu kan ada rasa semula jadi lemon tu, at least dia ada memberikan rasa kepada kita lah. So kita taklah rasa macam keinginan kita nak minum manis tu kurang sikit ya. Okay. Okay, so Encik Dahan, ada apa-apa efek ke tak makan nasi, just protein dan serat saja? Serat tu mungkin daripada sayur kan? Saya tak sure maksud Encik Dahan serat tu daripada mana. Mungkin kalau daripada sayur lah kot fiber. Okay. Okay, alright. So, okay, cuma kalau kita tak makan nasi, dia ada beberapa side effect lah sebenarnya. Bukan nasi lah, karbohidrat saya katakan daripada karbohidrat ni ada banyak sumber. Ada nasi, ada roti, ada mi, ada bihun, kuih tiaw kan ya. Okay, so sebab karbohidrat ni dia membekalkan tenaga kepada kita. Jadi bila kita tak ambil karbohidrat, first kita tend to makan protein lebih sebenarnya biasanya. Jadi bila protein berlebihan, protein ni daripada sumber haiwan. Jadi protein ni kita daripada ikan ke, ayam ke ataupun daging lah biasa. So bila kita ambil protein tu lebih, sebab kita dah cut karbohidrat, kita tend untuk ambil protein berlebihan. Bila protein kita lebih, biasanya kita punya pengambilan lemak tepung kita akan lebih. Kita macam sebab lemak tepung ni banyak pada haiwan. So kita takut bila kita ambil protein lebih, lebih, bila lemak tepung kita naik, kita punya kolesterol pun akan naik. Lepas tu kita punya uric acid pun akan naik juga. Uric acid ni antara salah satu penyumbang kepada gout lah. So kita kalau boleh kena tengok balik portion yang kita makan, and at the same time sebenarnya badan kita masih perlukan karbohidrat, especially kita punya otak lah. Sebab otak dia memang memerlukan tenaga daripada glukos. Dan glukos ni dia dapat daripada makanan yang berasaskan karbohidrat.
to some extent memang kita punya brain ni dia memerlukan tenaga daripada glukos lah. Dan glukos ni kita boleh dapat daripada karbohidrat. So kalau boleh kita advise perlu ada juga makanan yang berasaskan karbohidrat, and karbohidrat ni juga dia ada sumber nutrien yang lain lah. Macam saya kata tadi, kandung penuh, dia ada fiber juga. Sebab kalau kita nak pastikan badan kita cukup fiber ke tak cukup daripada sayur sajalah sebenarnya. Dia mesti ada makanan yang berasaskan gandum penuh, baru dia dapat pastikan badan kita cukup fiber lah. Jadi kalau boleh summary dia saya kata, bila kita makan sebaik-baiknya biarlah ada juga portion karbohidrat tu, ikut konsep pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh lah. Okay. Okay. So mungkin last soalan. Untuk snack raya kita lebih kepada kacang tanah, goreng daun, limau purut, yogurt sebagai tambahan menu raya. So boleh kan? So kacang tanah pun boleh makan as a snack raya. Lagi sihat lah, pilihan yang lebih sihat compared to kita makan krepek-krepek lah kan. Kalori dia lebih tinggi kan. Kalau krepek-krepek tu at least kacang tanah dia ada dia ada good fat lah, dia ada lemak yang baik, tapi cuma kena limit, tak boleh terlalu banyak lah, cukup dalam satu genggam je sekali makan sehari. Dan yogurt pun boleh kalau ada nak tambahan menu raya. So jarang saya tengok orang ada yogurt. So kalau Encik Hemi nak buat sebagai snacking tu sangat-sangat bagus lah sebenarnya. Okay, so saya rasa saya dah jawab kepada semua persoalan. So saya serahkan kembali kepada Puan Mazni lah. Baik, terima kasih banyak pada Puan Farah Wahidah Razali atas perkongsian yang sangat padat dan praktikal tadi. Apa yang saya dengar dan belajar pada hari ini, sakan raya bukan bermaksud kita perlu balas dendam di meja makan. Kuncinya adalah kesederhanaan. Seperti kata Puan Farah tadi, kita masih boleh menikmati rendang dan ketupat asalkan kita tahu saiz hidangan dan bijak mengurus kalori. Jangan sampai raya habis kolesterol pun naik mendadak. Saya bagi pihak Majlis Akad Kebangsaan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita Puan Farah Wahidah Razali, nutritionist bahagian pemakanan KKM, kerana sudi meluangkan masa pada hari Ahad ini bersama warga Mak, dan para peserta juga saya mohon maaf pada semua kerana terlajak waktu, dan kita juga ingin memenuhi permintaan semua bagi menjawab soalan. Syabas kepada semua yang kekal fokus dari jam 9.30 tadi. Komitmen anda untuk kesihatan diri adalah langkah pertama ke arah komuniti yang lebih sejahtera. Sebelum kita bersurai, ada beberapa pengumuman ringkas. Sila pastikan anda telah mengisi borang kehadiran melalui pautan yang diberikan di ruangan chat yang dihebahkan bermula jam 10 suku tadi. Dan jangan lupa ikuti media sosial kita, Mak, kita ada di TikTok dan Facebook. Program Akrab Sihat, siri-siri yang akan datang dan menarik sepanjang tahun 2026 ini. Dan saya mohon semua peserta open kamera, kita nak ambil gambar kenangan. Mohon semua buka kamera boleh? Okey. Puan Fariza, ambil gambar dan tolong kirakan semua ready ke tidak? Okay, 1, 2, 3. Sorry. Dah ke? Jap. Kalori banyak ni. Telur. Baik, sementara kita menunggu, saya ada sedikit pantun. Ketupat rendang juadah tradisi. Dimakan bersama sanak saudara, makan berpada-pada, menjaga diri, badan sihat, hidup gembira. Cantik berseri baju kebaya, dipakai manis di hari raya. Cukup kalori, kita berjaya, akrab sihat, mak tetap ceria. Okey, sudah ke gambar Fairuza? Sekejap ya, saya lagi sekali buat. Okey.
Penat senyum ni. Penat SM kerja ya hari ni. Ya, kerja. Terima kasih ada juga polis yang hadir. Banyak hadirin kita yang mungkin bekerja pada hari ini. Terima kasih kerana sudi hadir. Tanda Sudah Puan. salah ni. kehadiran tak? Kenapa nangis? Sabar ya, minta Allah sabar semua. Mungkin ada masalah teknikal. Okey, lagi sekali semua. Okey. Ada dengar ke? Selamat menyambut kesiapan raya dengan penuh kesedaran, kesihatan. Ingat, makan berpada, kalori terjaga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.